10 tahun kau bercinta dengan lelaki yang tak wujud, rupa-rupanya sepupu sendiri yang jadi dalang sebenar. Bayangkan kau hidup selama 1 dekad dan kau percaya yang kau sedang bercinta dengan seorang lelaki, tapi rupa-rupanya semua tu hanyalah rekaan sepupu kau sendiri. Kisah ni berlaku kepada seorang wanita yang bernama Kirat yang merupakan seorang penyampai radio daripada UK. Semuanya bermula pada tahun 2009 bila Kirat ni diperkenalkan kepada seorang lelaki yang bernama Bobby. Kononnya dia ni merupakan seorang pakar jantung yang dikenalkan oleh sepupunya sendiri melalui Facebook. Pada mulanya hubungan diorang ni cuma kawan biasa je, tapi sampailah satu bachelor party, hubungan diorang ni terus jadi lagi rapat. Walaupun dua-dua masih lagi ada pasangan lain waktu tu, tapi diorang tetap teruskan hubungan ni secara online. Lama kelamaan Bobby ni bagi tahu kononnya dia dalam program perlindungan saksi sebab dia pernah ditembak masa dia dekat Kenya. Kirat ni pun makin rasa kesian dan terikat secara emosi dengan dia. Ironiknya lagi, dia ni sempat pernah berbincang dengan tim perubatan Bobby ni secara online. Fast forward beberapa tahun kemudian, Bobby ni luahkan rasa sayang cinta dia kepada Kirat. Padahal yang peliknya, diorang ni tak pernah jumpa sekali pun selama 7 tahun diorang kenal, especially selepas pertemuan dia dekat dalam parti tu. Selebihnya semua rasa cinta, rindu dan harapan masa depan tu dibina melalui teks, panggilan dan juga mesej online. Tapi setiap kali Kirat ni ajak jumpa Bobby, selalu je ada alasan untuk tak muncul. Makin lama benda ni makin macam suspicious. Akhirnya Kirat buat keputusan untuk upah private investigator dan dari situlah semuanya terbongkar. Rupa-rupanya Bobby tak tinggal jauh pun daripada situ dan cuma sejam daripada rumah Kirat di Brighton. Tapi apa yang lebih menyakitkan hati, lelaki tu hidup normal dengan isteri dia dan langsung tak kenal siapa Kirat. Masa perempuan ni ketuk pintu rumah lelaki ni pula yang terkejut, bukan perempuan tu yang terkejut. Dan masa ni semuanya terbongkar. Lelaki tu rasa macam perempuan ni sebenarnya mengundang bahaya tau, sebab dia tak kenal pun. Dan dalam masa yang sama, Kirat ni pun rasa macam sebenarnya lelaki ni scam aku ni. Korang nak tahu tak apa yang lebih menyakitkan? Plot twist paling menyayat hati, sepupu Kirat sendiri yang cipta semua ni. Dari akaun palsu, mesej, cerita pasal Bobby, sampai dia tipu dan dia cuba fakekan suara Bobby tu. Yang paling mind blowing kan, semua ni dia buat sendiri selama hampir 10 tahun. Lelaki sebenar yang memang betul nama dia Bobby langsung tak tahu pasal semua ni. Dia cuma mangsa dalam drama ciptaan sepupu Kirat. Kirat akhirnya saman sepupunya atas penderaan emosi yang dialaminya. Kisah ni sebenarnya jadi pengajaran yang besar. Kadang-kadang bahaya cinta online ni bukan datang daripada orang asing tau, tapi datang daripada orang yang paling rapat dengan kita. Itu saja daripada aku. Jangan lupa untuk follow and subscribe YouTube channel aku dan juga follow semua akaun social media aku. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.